Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita berada di lokasi kedai Mr. Rajan, kita punya geng. So aku buat video hari ni. Aku punya motor ni, aku nak tengok tukar minyak hitam servis. Lepas tu dia punya coolant, geng. Aku tak tahu kenapa. Okay. Ni aku lepas basuh tadi ni, kotor sangat. Semalam dah hujan, dah basuh. Kau ni hujan lagi, kotor, basuh balik. 2 kali aku basuh. So hari ni kita punya pomen Mr. Rajan. Itu dia. Kita bagi dia tengok, tahu tukar minyak hitam. Ini dia motor aku. Hari ni 12 bulan 11 2025. Kita berada di kedai Mr. Rajan. Ini dia kedai. Siapa nak servis motor boleh datang ke sini lah, yang berhampiran. Boleh. Hitam, tengok tu, bau. Ni hitam dia. Jadi Mr. Rajan cakap dia punya coolant okey. Risau juga aku nak servis. Tak lama tak servis. Motor jalan jauh. Kabin hitam. Lepas tu buka dia punya filter kan. Tu filter hitam dah. Okey. Okey geng, kita sambung balik. So ini dah aku punya minyak hitam. Aku tengok tu. Alamak, hitam habis. Mr. Rajan dah buka kita punya pomen. So aku pakai yang Maluk pakai ni 1040. Mudah-mudahan okey tu. Mr. Rajan tengah press motor. Motor tu ada masalah. Apa kena Jan? Turun enjin lah. Ada problem. Ni wave lama ni. Wave lama. 125cc. Nanti abang punya bapak mentua mari nanti Jan. Tu motor tu pergi kebun tu mau tukar sproket. Tengok dia punya sproket habis. Motor anak dia. Motor anak dia tu. Idea ni motor tu. Sproket dah habis. Dia mau ganti tu. Dia punya tuan tak ada. Dia punya tuan suruh keluar pergi Melaka. Nyari bawa balik. Cuti ya? Dia cuti. Semalam dia pergi Melaka. 2 hari. Hari ni sama semalam lah. Dia baru balik. Itulah geng motor aku geng kat Mr. Rajan ni. Aku servis. Suara aku dengarkan jelas lah. Di belakang ni ada kedai minum geng. Mr. Rajan buat motor. Nanti apa-apa kita sambung kalau gelap. Nanti kita geng. Okay, kita buat video hari ni. Kerana aku cuti kerja ni pagi ni. Aku servis motor aku lah. Nanti apa-apa kita sambung. Okay.